Okey semua, jom kita berlatih algebra lagi. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Jom kita pergi soalan yang pertama. 5 tambah y sama dengan negatif 10. Maaf, dia punya hujung macam tak cantik sangat. Kita tak apa, kita teruskan je. Nanti cikgu beli pen baru, pen marker baru. Okey, 5 tambah y sama dengan negatif 10. Okey, jadi kita nak carikan y seorang-seorang, pindahkan 5. 5 ni apa? 5 ni tambah. By default dia tambah. Kalau tak simbol, jadi pindah jadi apa? Bahagi pula. Tolak. Okay? Tambah pindah jadi tolak. Tambah 5 pindah jadi tolak 5. Dapatlah y sama dengan negatif 15. Okay? Settle. Okay, lepas tu 5y sama dengan negatif 10. Okay, 5y ni apa? 5y ni darab. Okay, macam ni kita tahu dia darab sebab antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi dia darab lah. Jadi kita pindah, dapatlah y sama dengan negatif 10 bahagi 5. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 2. Okay, settle. Okay, seterusnya ialah negatif 5 tambah y sama dengan negatif 10. Okay, jadi macam tadi juga, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindahlah negatif 5. Okay, jangan lupa simbol tepi dia tu, yang belah kiri. Jadi pindah, dapatlah y sama dengan negatif 10, negatif 5 pindah jadi tambah 5. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 5. Okay, settle. Okay, lepas tu negatif y per 5 sama dengan negatif 10. Okay, jadi kita nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah 5 bersama dengan negatif ni, bawa sekali. Pindah, dapatlah y sama dengan negatif 10 darab dengan negatif 5. Dapatlah y sama dengan 50. Okey, lepas tu kita pindah ke keadaan seterusnya. Okey, contoh macam katakanlah 3x per 2 sama dengan 6. Okey, jadi kita buat apa? Pindahkan bawah dulu. Buat yang atas, betul? Okey, jadi dapatlah 3x sama dengan 6 darab 2. Jadi dapatlah 3x, 6 darab 2 dapatlah 12. Okey, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 3. Dapatlah x sama dengan 12 per 3. Okey, sebab darab pindah jadi bahagi. Jadi pindah dapat, kita guna juga kalkulator, dapatlah 4. Okey, settle. Okey, macam ni pula kalau x tu kat bawah. Contoh 3 per 2x sama dengan 6. Okey, pun sama juga. Kita pindahkan 2x ni, cuma sebab kita pindah kenapa? X ni tak boleh kat bawah, dia mesti kat atas. Jadi pindah ni atas. Dapatlah 3 sama dengan 6 darab 2x. Jadi dapatlah 3 darab 2x, dapatlah 12x. Okey, lepas tu nak tinggalkan x ni seorang-seorang, pindahlah 12 ke sebelah. Dapatlah 3 bahagi dengan 12. Okey, dapatlah 3 per 12. Guna kalkulator dapatlah 1 per 4. Kecil kan? Okey, settle. Okey, ataupun cara yang lain, kita buat macam ni. Okey, soalan yang sama, 3 per 2x sama dengan 6. Cuma kita pindah apa? Pindahkan bawah x sahaja. Bawah sahaja pindah. Dapatlah 3 per 2 sama dengan 6 darab x, 6x. Lepas tu kita buat apa? Pindahlah 6. Dapatlah 3 per 2. Okey, bahagi 6 sama dengan x. Okey, lepas tu guna juga kalkulator, 3 per 2 bahagi 6, kita akan dapat juga 1 per 4 sama dengan x. Okey, settle. Okey. Okay, lepas tu macam mana pula kalau macam ni? Okay, 3x per 2 sama dengan 6 per 2. Ini contoh mudah lah ni. Okay, ini pecahan, ini pecahan. Kita ada dua cara. Cara pertama ialah kita buat macam ni. Pindah 2 ke atas, pindah 2 ke atas. Dapat darab silang, okay? Sebab pecahan dan pecahan. Jadi 3x darab 2 okay, sama dengan 6. Pindah 2 ni kan, darab 2 juga. 3 darab 2 dapat 6. X, tak ada x, x. 3 darab 2, 6. X, tak ada x, dapat x sahaja. Lepas tu 6 darab 2 dapatlah 12. Okay, lepas tu kita pindah apa? Pindahlah 6 ni. Sebab nak tinggalkan x tu seorang-seorang. 12 per 6. Dapatlah x sama dengan 2. Okay, settle. Okay, ataupun cara yang seterusnya ialah macam ni. Kita buat macam ni. 3x per 2 sama dengan 6 per 2. Okey, kita pindahkan 2 ni dulu. Sebab sini kan x kan, jadi pindah bahagian ni sahajalah. Pindah buat ni atas. 3x sama dengan 6 per 2. 2 bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi 3x
6 per 2 dapat 2, dapatlah 6. Okey, lepas tu pindahlah 3 pula. Dapatlah X sama dengan 6 per 3. Dapatlah X sama dengan 6 bahagi 3, dapatlah 2. Sama je, cuma kaedah je lain. Okey. Okey, kita saja dahulu kot. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak kelas PM. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.